Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada 3 mesin yang menggunakan CI4 daripada Shimano. Kita ada CI4 Plus, Vanford 2020 dan Vanford 2024. Okay, 3 reel ni dalam kategori MGL, memang ringan lah dalam keluarga Shimano. Lepas tu semuanya reel hari ni aku bandingkan saiz yang sama dan ratio yang sama, C3000 HG. Okay, boleh tengok yang tu 2024, yang ni 2020. Okay, C3000 HG dan juga sadik CI4. Okay, sadik CI4 dekat spool dia tak tulis lah HG, dia tulis kat bawah ni lah HG. Okay, next kita akan dengar drag dia pula. Okay, drag dia. Okay, drag 2020 dan juga drag 2024 punya. Okay, bagi aku 2024 agak slow dan nombor 2 jatuh kepada CI4 Plus lah. Dan nombor 1 yang paling berdasing sekali 2020. Ini pendapat aku sendiri. Kalau korang rasa lain, pendapat korang lah. Okay, next pula kita akan terjah masuk ke bahagian rotor. Okay, apa bezanya tiga ni rotor? Okay, daripada yang ni Vanford 2020 dan Vanford 2024, ada video aku sebelum ni, aku akan terangkan dah apa beza dia. Jadi kalau nak dibandingkan dengan sadik CI4 ni, dia lagi berbeza lah daripada Vanford 2020 dan Vanford 2024. Jadi aku akan ambil Vanford 2024 dan bandingkan dengan CI4 Plus. Okay, korang boleh tengok daripada tepi ni, balancer dia yang tu dia MGL tu dah lain. Kat tepi ni tak beza mana sebenarnya. Okay, yang baru 24 ni ada twist fin lah. Okay, dan yang paling bagusnya, start daripada 2020, Vanford dah pakai bukannya satu piece roller. Okay, daripada CI4 Plus ni dia pakai one piece. Okay, one piece ni maksudnya korang kalau bearing tu rosak, korang kena tukar satu set terus. Berbanding dengan yang 2024 ni, korang tak perlu dah boleh tukar bearing saja. Okay, lepas tu next dia shaft ni ya. Okay, ni CI4 Plus lama. CI4 Plus ni shaft ni dipegang oleh pinion. Okay, nampak? Tak bergerak sebenarnya tu. Okay, tak bergerak sebab pinion yang pegang shaft tu. Okay, kalau berbandingkan dengan Vanford 2020 dan 2024 ni sama. Dia pakai Infinity Drive. Infinity Drive ni ada bushing terbaga dekat nut tu untuk halang daripada shaft tu goyang. Okay, ini untuk buat rotation lagi ringan, lagi smooth, dengan torque untuk winding lagi tinggi. Sebab dia tak ada geseran daripada pinion tu. Okay, pinion tu bergerak, lepas tu shaft ni atas bawah pula, so banyak friction kat situ. So dia orang gantikan dengan Infinity Drive. Okay, next dia punya X-shape. Okay, ni X-shape lama lah ya untuk CI4 Plus. So dia pakai rubber, korang boleh tengok rubber ring dengan cup stainless steel tu menghalang air daripada masuk. Okay, ini akan menyebabkan geseran lah kalau lama-lama. Dengan dia punya getah tu pun, kalau dah lama dia akan rosak lah getah tu Jadi Vanford dia dah gunakan X Protect baru. Okay, ini dia ada counter kalau korang boleh tengok. Okay, dia macam longkang-longkang tu untuk menghalang air daripada masuk. Kira daripada tepi tu, air tu terpaksa macam naik turun sebelum boleh masuk ke reel. Lepas tu dia punya cup tu pula dia akan berpusing dengan rotor menghalang. Kiranya air ada tepi-tepi tu pun, tepi longkang tepi-tepi ni, dia akan, bila korang pusing reel, dia akan tolak ke luar. Jadi korang punya selamat. Dan dia ada macam coating
Okay, coating hydrophobic. Aku semua dah buka. Ini CI4 Plus. Okay, korang boleh tengok dia punya shaft ikut bawah, naik ke atas. Transfer gear dia warna putih. Shaft dia tu lah, memang dalam pinion pegang Infinity Cross. Okay, ini pula Vanford 2020. Okay, kat sini pun korang boleh tengok dia dah makin kecil. Lagi atas ni yang CI4 lama ni besar one way dia. Lepas tu korang boleh tengok Vanford start 2020 memang dah kecil, hampir 2 kali ganda kecilnya. Okay, ini dapat reduce dia punya berat dan juga smooth lah. Sebab benda lagi ringan kan, kita nak beli CI4, nak beli Vanford mestilah nak cari yang ringan. Okay, ini dibandingkan dengan 2024 punya Vanford. Okay, 2024 dengan 2020 dalam dia tak banyak beza lah. Jadi korang dapat tengok transfer gear, pinion gear, itu je lah. Tak nampak beza sangat sebenarnya. Tapi kita akan tengok apa yang betul-betul membezakan real CI4. Okay, ni main gear CI4. Okay, side CI4 ini adalah Vanford 2020. Dan juga ini Vanford 2024. Kat sini korang boleh tengok lah, memang besar lah gear untuk Vanford 2024. Memang macam langit dan bumi lah beza dia. Okay, ni 2020. Korang nampak perbezaan dia dah makin besar. Okay, aku zoom sikit. Okay, ini CI4 Plus dan juga Vanford 2020. Okay, gigi dia, tinggi dia agak sama, tapi gigi gear dia dah upgrade besar. Lepas tu ini 2024, korang boleh tengok dia punya lebar gear tu, gigi gear tu memang nampak sangat-sangat. Lagi-lagi nak dibandingkan dengan side CI4 tu. Okay, dia punya ketebalan bagi aku nampak lebih kurang. Tapi sebabkan CI4 ni gear dia memang kecil, so terasa ringan. Okay, ni aku bandingkan dengan Vanford 2024. Okay, lebih kurang sahaja dia punya lebar, ketebalan gear tu. Okay, untuk main gear sadik ni, dia punya teknologi daripada 2016 lah. Nak bandingkan dengan Vanford paling baru 2024. So ada gap di situ selama 8 tahun. 8 tahun punya teknologi. Itu lah korang boleh tengok punya lebar gear. Okay, memang nak dibandingkan memang jauh lah beza dua tu. Okay, ni aku bandingkan 8 tahun punya perbezaan. Korang boleh tengok memang lebar sangat. So gear yang lebar ni boleh membagi torque yang tinggi lah. Lagi confident lah korang nak lawan ikan. Jadi next kita akan bandingkan yang belah handle frame dia lah. Okay, ini adik CI4. Okay, korang boleh tengok warna kelabu dia kan, CI4 Plus. So ini body 2020 Vanford, dan ni 2024 punya Vanford. Okay, boleh tengok bearing dia dah ada retainer semua, dah ada spacer semua dalam tu. Jadi benda-benda lain macam dalam-dalam ni lebih kurang sahaja sebenarnya. Okay, cuma dia bagi kalau boleh tengok body yang paling kiri tu CI4 Plus daripada 2016, tengah-tengah Vanford 2020, dan paling kanan Vanford 2024. Jadi korang boleh tengok ini dah gap antara worm gear tu dah makin rapat. Dia dah bagi compact punya body. Dan lagi transfer gear korang boleh tengok memang dah lain. Okay, dia boleh tengok teknologi dia makin lama makin kecil, tapi lebih kurang lah sebab semua pakai worm gear. Smoothness tu bagus. Jadi pilihan tiga-tiga ni atas korang. Kalau aku memang pilih Vanford 2024. Lagi berbaloi dengan duit. Okay guys, kita jumpa next video pula.
Assalamualaikum.